Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat pandan burnt cheesecake yang dibakar guna air fryer je. Sangatlah sedap makan sejuk-sejuk dalam tu moist lagi. Okay, first ambil 250 gram cream cheese, tambahkan setengah cawan gula, and then masukkan 1 kotak kecil whipping cream, 2 biji telur, and also 1 kuning telur. Tapi kuning telur aku ni melekat pula kat cawan, tak tahu apa masalah dia. And then korang masukkan garam sikit, lepas tu tambahkan 1 sudu kecil esen vanila, 2 sudu tepung gandum, and also masukkan 3/4 teaspoon teaspoon ekstrak pandan, and also sedikit pewarna hijau. Pewarna hijau jangan banyak dik, nanti dia terang kau punya cheesecake, jadi macam traffic light hijau nanti. Okay, korang blend semua. Ambil loyang yang saiz 7 inci dia just nice. Kalau besar sangat dia jadi lepeh, kalau kecil sangat tak masak dalam cheesecake tu. Masukkan dalam ni, hentak-hentak, keluarkan buih-buih yang nakal kat situ tu, pecahkan semua, and then kita akan masukkan dalam air fryer and bakar pada suhu 180 Celsius selama 20 minit. And bila siap, tada, tapi belum boleh makan lagi. Kat tengah tu memang dia lembik-lembik, nyok-nyok lagi. Korang bagi dia rehat tenang dalam peti sejuk selama beberapa jam, baru boleh potong. Walaupun kita rasa geram nak makan terus, kena sabar supaya dia sejuk dulu, barulah sedap makan bersama family nanti. Okay, and then bau dia sangat sedap, ada rasa pandan, wangi pandan tu, and dalam tu masih lagi moist.